aku. Banyak pula yang benci diriku. Ku tak peduli, inilah diriku yang cantik, yang manja, yang paling juara. Aku hanya seorang wanita, ingin cinta, ingin dimanja. Ku tak peduli orang bercerita, aku memang yang paling jelita. Kau dengar Kau bilang aku memang cantik, ku tahu diriku. Kak Syakir tentu. Henti-henti matamu melirik. Cinta, 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 cinta gila. Ku akui kau memang cantik. Kau coba buat hatiku terusik. Buktikanlah dirimu yang terbaik. Cinta, 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 cinta gila. Dia macam ni Fahmi Kalau Fahmi cuba nak macam nak cuba rampas Harzan daripada Ikmal nak cuba rampas Nazrah daripada Ikmal. Sabar jap. Dia macam ni Fahmi. Kalau Fahmi nak tahu lah at least Ikmal dapat Nazrah. Kalau Fahmi, mungkin Fahmi sebelum ni jumpa Harzan sebagai Harzan. Ya Allah, pening fisik lagi. Thank you. Tapi Ikmal dapat dua-dua. Sebenarnya Ikmal dapat 4. Ikmal dapat Harzan, Ikmal dapat Nazrah, Ikmal dapat Rara, Ikmal dapat Habib T. Okay? Kita tengok. Adakah Mizan ataupun Malzan yang mampu menerajui di ranking pertama? Ikmal ada jerung-jerung. Jerung-jerung suka Malzan. Kita tengok adakah Fahmi dapat Satu yang datang, Ikmal boleh lawan dengan tenaga 10 orang. Satu yang datang nak rampas Nazrah, 40,000 jerung akan rantap kepala kau. Baru dapat jumpa sekali kat JB, dah buat TikTok. Dia kena pelik pula ni. Kurang ajar tu. Kak Iz, thank you. Habibi tahu itu sekadar konten. Tapi ingat, kita akan jumpa tak lama lagi. Kena jaga batas. Kalau nak buat konten tu kena bagi tahu dulu. Jangan tiba-tiba keluar video macam tu. Keluar video pula tiba-tiba buat TikTok berdua-duaan pakai lagu Sweet. Buat pula dengan Jaintain yang entah mana-mana ni. Hari tu waktu ada video jangak-jangak tu, Habib T merajuk. Saya bujuk Habib T. Tapi kali ni patutlah hari tu tak sabar-sabar sangat nak pergi JB. Nak pergi kenduri kahwin Farid. Nak pergi kenduri kahwin warga tempatan. Ke sebenarnya nak jumpa lelaki tempatan kat sana. Ingat Habib T, walaupun Habib T tak ada dekat dalam live ni, ingat, kita akan pergi ke Kelantan tak lama lagi. Aku lock kau kejap lagi. Sabar ya. Tapi apa-apa pun, Mem dah call. Mem dah call petang tadi. Time Ikmal tengah tersekat dalam jam tu, dia dah call dah. Tiba-tiba suara dia macam, Habibi. Dia tiba-tiba dia macam tu dah. Aku cakap, kenapa? Mula Ikmal diam je kat dalam call tu. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, ada tengok video tak? Lepas tu macam, video apa? Boba tak tahu lah. Kan, Boba tak tahu. Macam tak pernah nampak video tu. Tapi sebenarnya dengan tersekat dalam 5 kali jam tu, 5 jam aku duduk kat atas jalan raya tu, buka-buka pula video, tiba-tiba buat video macam couple-couple baru nak lahir tahun 2026
Tak apa. Ini chance pertama lah. Ini chance pertama. Ikmal bagi 7 warning. Cukup 7 warning. Aku sampai depan pintu rumah dia kat Keluang tu. Memang aku sendiri pegang kompang. Renjes, terkebak ke boom. Kita tunggu masa Cukup 7 warning. Memang aku lock dia kat Keluang tu. Sabar jangan sampai kita buat kundi kahwin dekat kelapa sawit. Jangan sampai pelamin tu dekat atas kelapa sawit. Farid, adik-beradik, bukan? Apa tak tidur lagi ni, ha? Alamak, Fahmi. Kamu kan tangan, Faham? Terima kasih Razi kat Yayang. Thank you. Oh, bukan. Bila nak bawa mem balik Kuantan? Betul lah. Nak rentap dulu diorang sama-sama. Kita akan kuburkan Fahmi dekat Norway. Sedih itu. Hanya malam ni Ikmal tak nak buat live. Tapi Ikmal nak buat live sebenarnya. Ikmal nak buat live 5 minit je. Ikmal nak balas dendam. Ikmal nak balas dendam sebenarnya. Hari tu korang kena 2 minit kan. Sebenarnya Ikmal nak buat live 30 saat je. Ikmal nak nyanyi lagu sedih. Lepas tu Ikmal nak off. Tapi disebabkan korang pandai pujuk Ikmal tadi. Ya Allah, terima kasih. Ikmal, boleh 7 lagu ke malam ni? Malam ni Ikmal tak suggest untuk 7 lagu sebab Ikmal punya handphone yang tadi tu jadi hotspot. Ikmal nak top up dulu nanti. Ikmal nak beli wifi pocket. Ikmal nak buat live. Ikmal nak pakai wifi pocket tu. Minta maaf tau. Sebab Ikmal kalau buat live je masih lagging. Ikmal nak beli wifi yang Maxis punya tu. Besok lah Ikmal nak cari. Cakap macam. Oh, dah sedikit. Sorry tu. Kak Jerung. Jadinya Ikmal akan belikan wifi pocket tu. Nanti kalau Ikmal nak buat live kat Kelantan ke, kat mana-mana ke, Ikmal pakai wifi pocket tu supaya tak lagging. Mana tu Ikmal nak buat dekat luar ke, nak buat live dengan mem ke nanti kan, tak adalah lagi lagging. Handphone yang Ikmal buat tu patutnya kena jadi karaoke punya. Sebab Ikmal dah cabut dah. Sebab Ikmal pakai internet tu. Kalau Ikmal call mem guna handphone tu nanti lagging. Ketua tak berminat ke masuk big stage? Ketua tak berminat masuk big stage. Macam mana? Ikmal rasa satu Ikmal tak layak. Satu nak masuk big stage tu. Satu lagi suara Ikmal masih biasa. Tak adalah sedap pun. Bukan tak adalah sedap untuk masuk bertanding. Biasa-biasa je. Maksudnya untuk Ikmal nyanyi dekat TikTok ni boleh lah. Macam tu. Tapi untuk pergi ke big stage tu macam mungkin orang lain okey lagi lah untuk pergi ke sana. Banyak lagi bakat-bakat yang ke sana. Macam tu. Lepas tu kan lagi satu contoh kan, kalau Ikmal kan pernah pergi macam Gegar Baganza kan. Ikmal tengok kalau ada artis tu kan, fandom dia datang, fan-fans dia datang macam bawa spanduk apa dia semua tu kan. Macam bila sekali orang tu announce nama dia, contoh Aisyah Retno, kan semua orang angkat spanduk tu kan. Ikmal macam Cuba Ikmal try bayangkan muka Ikmal itu loh, tiba-tiba macam krik-krok. Oh tidak. Baik aku pulang ke rumah dulu dan tengok Netflix daripada aku di situ tiada orang. Malu ya. Kita cuba. Jerung dah ready. Ya Allah, janganlah macam tu. Jerung semua ada kerja. Jangan. Jerung datang buat spanduk. Bandung. Spanduk. Apa Bandung? Apa ni? Tiba-tiba buat Bandung. Hai Bandung. Ya Bandung. Janganlah takut tersingkir awal. Betul lah. Suara mak tak sedap mana pun. Better daripada suara Adam lah. Kalau Adam nyanyi better diam lah. Tengok muka Adam. Cepatlah masuk je. Kamu boleh buat? Tak boleh. Sebab tu Adam betul. Macam burung nak main. Apa? Macam burung yang terbang Snow White tu. Sakit lingu cakap. Noise pollution, betul. Pencemaran bunyi. Mirip Julie. Siapa? Adam mirip Julie. Perangai dia pun macam Julie. Adam pergi dulu lah. Try audition dulu. Tengoklah macam mana. Adam pula audition korang. Tengoklah. Ikmal takut Ikmal audition big stage tu, Ikmal dapat jadi kru kat belakang.
Abang Kemal kan big stage, Abang Kemal small stage. Kalau ada tak pula, ada Kau backstage, kau belakang tu. Kau tak payah nak. ada mega stage, ada nyanyi. I know nothing could matter. God, I wish something mattered to you. Nyanyi lagi. I'll take my breath. Stay here for you. No, I'm not. Mana rambut tadi? No, I'm not blind. Just seeing it through. You see my life. Competition. Huh? Nak kurangkan competition. Better tak ada. Memang tak suka. Terima kasih bagi anjing. Nak cakap ikut anjing faham? Mak faham benda tu. Ada mewakili kami. Tapi kan, Ikmal selalu macam komplain sebab tak ada adik-beradik perempuan kan. Sekali Tuhan nak bagi, no. 9,000 orang ni, aku rasa 98% semua perempuan. Semua ada je. Kalau setiap kali demam je ada orang DM. Adik, akak ni nurse. Nanti adik cari ubat ni dekat farmasi. Dek, akak ni. Lepas tu kalau ada masalah sikit je, dek, akak ni. Dek, akak ni. 98% orang kata boleh kata perempuan dekat dalam ni. Suara ada macam donkey. Kan? Donkey. Ya Allah. Kejap. Okay, saya nak tengok muka. Ready. Okay, jap. Okay. 1, 2, 3. Kejap. Wow! Tak siap lagi. Pipi tu ada besar. Okay, hidung tu nampak mancung macam Korea. Ui, rambut. Kening, mata. Telinga. Tengok sikit tu. Baru pak rambut. Oh, baru pak rambut. Ni dah berapa hari dah mengambil masa? Baru pak rambut je. Okay, baru 5 hari. Lihat ke? Ya Allah. Baru 5 hari. Betul. Okay, faham. 5 hari. Rambut macam dia lah. InsyaAllah lagi 3 hari siap. Wah. Thank you. Tapi tak siap lagi. Tak detailkan lagi.